Ada minta kebenaran saya ke sebelum ambil gambar ni? Tahu ke ini hak saya? Anda tak boleh nak ambil video, ambil gambar tanpa kebenaran saya? Media mana ni? Siaplah kau. Ambil video, ambil gambar. Pegawai Polis Kontroversi Sheila Sharon Stephen Kumar tiba di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur di mana dia akan berdepan pertuduhan menghalang tugas penjawat awam. Lebih dikenali sebagai Inspektor Sheila, wanita berusia 37 tahun itu tiba dengan menaiki van polis berwarna putih dan diiringi oleh pegawai penyiasat dari Jawatan Siasatan Jenayah. Dalam masa sama, Sheila turut memberi amaran kepada jurugambar yang mengambil gambarnya. Sebelum ini, Sheila dilihat dalam video tular yang didakwa memperlekeh sekumpulan anggota polis yang menahan dan memeriksa seorang lelaki warga Pakistan kerana memandu tanpa lesen pada 4 November lalu. Salah seorang anggota polis kemudian membuat laporan dan kes itu disiasat di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang penjawat awam menjalankan tugas serta Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil kerana kelakuan menghina.